Sanggupkah kita menggunakan air hujan sebagai bekalan air seharian selama 5 tahun? Bagi penghuni lebih 500 rumah peneroka di Felda Kemahang Triang Pahang, semua itu adalah bisa tegal biasa. Tapi persoalannya sampai bila? Bagi penduduk, aduan demi aduan yang disampaikan ibarat mencurah air ke daun keladi. Paling perit, penduduk yang tinggal di kawasan bukit. Akibat tekanan rendah, tiada setitik bekalan air paip dapat disalur ke rumah penduduk. Malah penghuni di kawasan rendah juga tidak banyak bezanya dengan menerima bekalan terputus-putus dan air kecil. Masalah air ni makcik minta tolong sangat-sangat lah. Dengan orang TV3 ni tolonglah beritahu. Makcik ni susah betul. Malam tadi tak ada berair, makcik bekerja dengan biasa. Kesudahannya, kebanyakan penduduk menyediakan tong air di rumah untuk tadahan air hujan. Jika tidak hujan, mereka terpaksa mengangkut air dari Sungai Triang yang jaraknya kira-kira 3 km. Bagi keluarga besar, mereka membina kolah menggunakan pam elektrik untuk menyedut air. Pakcik terpaksa lah buat salur air kan untuk mendapatkan air hujan. Kalau tak ada air hujan mungkin susah juga lah pasal untuk harian punya kan untuk basuh, mandi. Turut dibebani masalah sama pelajar sekolah dan ahli karyah masjid. Masjid menggunakan pam yang terpaksa beroperasi hampir separuh hari untuk menyedut air. Turut menumpang bekalan ini sekolah berdekatan. Dan gara-gara semua itu, kebanyakan peniaga kedai makan gulung tikar. Cadangan saya pada GTA membuat tindakan. Semoga yang pertama paip air kita disukarkan memalangkan paip air kita tahun 69 lagi. Dah repuk Yang kedua, kalau boleh pihak GPA membuat tangki sepanjang air. Untuk rekod, kawasan ini diwakili Ahli Parlimen Bentung Datuk Seri Liao Tiong Lai yang juga Menteri Kesihatan. 3 hari lalu, kami siarkan masalah air yang menghimpit penduduk di Felda Sungai Kemahal, Triang Pahang sejak 5 tahun lalu. Dalam reaksinya, Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob berkata masalah itu akan ditangani secara berperingkat. Selain Sungai Kemahal, antara Felda yang mengalami masalah sama ialah Felda Tersang Jempol. Di Sungai Kemahal, penduduk mendakwa sejak 5 tahun lalu mereka menggunakan air hujan dan sungai untuk kegunaan harian. Sebaliknya, jika tidak hujan, penduduk terpaksa mengangkut air daripada Sungai Triang yang jauhnya kira-kira 3 km. Ingat tak dulu Datuk Seri Najib selaku Timbalan Menteri yang menjaga Felda telah pun meluluskan 150 juta. Dan ditambah lagi ada ekstra 30 juta. Nak menyelesaikan masalah ni lah. Dan kita tak boleh buat sekaligus. Berapa rancangan Felda di PAL nak buat sekaligus, tak boleh. Jadi kita beransur-ansur. Dah dibuat di Jempol sikit, lepas tu yang di Felda Teresang sikit. Semua ada masalah ni. Jadi barat semua bersabar untuk kerja yang membantu. Cuma masalah pipe lama, masalah pressure. Di Felda pula pada awalnya untuk sekian-sekian jumlah di rumah, sekarang orang dah tambah. Kalau raya balik memang jam semua, kita tahulah. Untuk rekod, Datuk Seri Adnan Yaakob adalah adun kawasan Pelangai yang merangkumi kawasan terbabit.